Manja. Padamkan dia untuk acara malam ataupun ke tempat kerja. Baiklah, terima kasih Hakim. Sentiasa manja. Bimbingan ibu bapa atau orang dewasa amat disarankan. Kenapa Mizan rahsiakan semua ni? Mizan bukan tak nak cakap, Pak. Mizan tak nak keruhkan lagi keadaan. Itu je. Sudahlah, Tok Marul. Bising-bising bukan boleh menyelesaikan masalah. Biarlah Mizan selesaikan sendiri rumah tangga dia.